Setiap hari saya sakit pinggang. Sakitnya turun ke punggung. Semuanya jadi tegang sampai nak bergerak pun susah. Dalam video ini, saya akan ajar anda cara untuk melegakan tekanan pada pinggang di rumah tanpa peralatan dengan cara yang mudah. Dan sejujurnya, semua orang patut tahu cara buat benda ni, terutamanya yang ada masalah cakera menonjol atau hernia cakera. Dan yang paling penting, anda akan nampak yang anda tak perlu kurus, muda atau sangat fleksibel untuk ada tulang belakang yang bergerak dengan baik. Sudah tentu, untuk benar-benar melegakan tekanan pada tulang belakang secara mendalam sampai ke cakera, kita kena mula dengan menghilangkan apa yang menekan tulang belakang. Dan bukannya berat badan yang menekan tulang belakang kita, tapi ketegangan beberapa otot. Cara terbaik yang saya tahu untuk menghilangkan ketegangan ini adalah dengan menggabungkan 3 senaman dalam satu. Jom kita mulakan. Mulakan dengan bantal. Anda akan letakkan bantal, baringkan badan dengan bantal lebih kurang di kawasan ini. Di bawah pusat dan antara pusat dengan kawasan intim ya. Di bahagian perut. Mari kita mulakan. Saya akan gunakan bantal ini. Anda boleh gunakan bantal kepala atau cadar yang digulung, tuala yang digulung, apa sahaja yang lebih selesa untuk anda, apa sahaja yang paling sesuai. Baringkan lebih kurang dengan bahagian ini, di bahagian paling tinggi bantal. Anda boleh lihat ia tidak sepenuhnya di atas perut. Baring, relax sebanyak yang anda boleh. Boleh nampak saya? Boleh. Relax sebanyak yang anda boleh. Itu sahaja. Anda sudah boleh rasa tulang belakang ditarik tanpa perlu memaksa sangat. Di sini, anda akan berada selama 30 saat. Nak bawa ini ke tahap seterusnya, buat yang lebih maju, mudah saja. Cuma tarik nafas lebih panjang. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Perhatikan tulang belakang saya dan tengok apa yang berlaku bila saya tarik nafas lebih panjang, ya? Masih saya tarik nafas, tulang belakang saya naik, meregang. Masa saya hembuskan nafas, tulang belakang saya turun dan jadi lebih rileks. 30 saat. Langkah seterusnya adalah keluarkan bantal. Biar saya pastikan saya tak jatuhkan apa-apa di sini ya. Keluarkan bantal dan baring meniarap. Ingat, lakukan ini dalam posisi yang paling selesa untuk anda. Tangan ke atas, tangan ke bawah, muka ke satu sisi. Cara untuk jadi lebih selesa. Di sini, kita regangkan sedikit lagi otot-otot tertentu yang menyebabkan tekanan pada tulang belakang yang membuat tulang belakang terkunci. Nak bawa ke tahap seterusnya. Cuma bengkokkan lutut dan biarkan kaki jatuh keluar tanpa memaksa. Biarkan berat kaki menarik. Awak akan rasa gegangan lembut di sini, di kawasan piriformis, gluteus ya. Juga 30 saat. Boleh tahan sehingga 1 minit kalau rasa sangat selesa. Kalau awak rasa perlu untuk teruskan. Langkah ketiga dalam senaman ini, dalam redangan untuk mengurangkan ketegangan, ialah bertumpu pada siku. Juga selama 30 saat, pernafasan juga membantu. Tetapi jika anda benar-benar mahu mengakhiri regangan yang lebih mendalam ini, letakkan tangan pada paras bahu, boleh di bawah atau lebih terbuka. Rilekskan tulang belakang dan gunakan kekuatan pada lengan untuk meregangkan. Regangkan sehingga anda rasa selesa dan kembali semula. Anda akan lakukan ini 10 kali. Apabila kita selesai melakukan senaman ini, ia seperti magic. Tetapi anda sudah dapat rasa tulang belakang lebih rileks, lebih longgar, lebih ringan. Dan ini sudah banyak mengurangkan kesakitan. Sekarang, apabila kita berhenti menekan tulang belakang, kita benar-benar dapat meregangkan, membuka dan mencipta ruang untuk cakera serta sendi-sendi. Anda akan letakkan 1 atau 2 bantal di hujung katil, betul-betul di tepi katil. Jika sofa anda tinggi dan tidak mempunyai tempat letak tangan di salah satu sisi, anda boleh lakukan di sofa ya. Saya tahu sebab akan ada orang yang tanya di ruangan komen, anda akan baring dengan bantal-bantal itu tepat di kawasan antara pusar dan kawasan intim ya. Pergi perlahan-lahan, baringkan gigi anda seolah-olah sedang menaiki bantal-bantal itu. Di sini, lengan anda bahagian atas, relax semaksimum yang anda boleh. Dan perlahan-lahan, biarkan berat kaki anda menarik tulang belakang anda. Ini adalah regangan yang selamat untuk tulang belakang anda.
Dan di sini ada dua perkara penting. Yang pertama, saya mahu dalam masa anda berada di sini, anda benar-benar memberi perhatian kepada bahagian mana pada tulang belakang anda yang perlu direhatkan. Anda akan dapati bahawa anda fikir tulang belakang anda sudah rileks, tetapi anda akan menemui beberapa titik, beberapa bahagian tulang belakang yang memerlukan perhatian anda dan yang benar-benar perlu anda rilekskan. Dan yang menariknya ialah tempat, kawasan atau bahagian tulang belakang yang paling memerlukan perhatian biasanya adalah antara yang terakhir atau malah yang terakhir sekali untuk anda berjaya rilekskan. Ia hampir seperti tulang belakang anda perlu berasa selamat terlebih dahulu sebelum dapat rileks di tempat yang diperlukan. Titik kedua adalah ketika hendak keluar. Tulang belakang lumbar anda, ia mempunyai lengkungan yang berkurang atau bahkan terbalik dan sangat memanjang. Ia berada dalam keadaan yang sangat terdedah. Ingat bahawa ia perlu berasa selamat untuk membolehkan anda sampai ke situ. Ya, bila tiba masa untuk keluar, anda tidak boleh keluar sesuka hati. Jadi, sokong berat badan pada kaki, sokong berat badan pada lengan dan keluar perlahan-lahan sehingga anda boleh berdiri sepenuhnya. Apabila anda rasa pinggang anda kembali ke posisi asal, ke lengkung normalnya, anda akan rasa lebih anggun, rasa lebih tinggi dan rasa kelonggaran yang luar biasa pada tulang belakang anda. Dan untuk mengakhiri dengan sempurna, kita perlu pastikan tulang belakang tidak tertekan. Dan hanya boleh dilakukan dengan mengaktifkan dan menguatkan otot-otot yang menyokong tulang belakang. Otot-otot penstabil. Ia sangat mudah, tengok sini. Pertama, biar saya angkat baju dulu. Saya rasa dengan baju hitam, awak boleh nampak dengan lebih jelas. Mula-mula, awak perlu rilekskan badan, rilekskan perut. Hembuskan nafas, tarik perut ke dalam. Jom, tengok ni. Tarik perut seolah-olah nak lekatkan pusat ke belakang. Kamu datang lebih dekat supaya kamu boleh nampak. Biar saya turunkan sikit di sini. Lebih jelas untuk kamu nampak pergerakan tu berlaku, ya? Jom, tengok. Relax. Hembus nafas. Tarik pusat ke arah belakang. Kekalkan pusat dalam posisi itu. Bernafas dengan tenang tanpa biarkan pusat kembali. Anda akan rasa otot-otot di sini sedang diaktifkan seperti tali pinggang semula jadi. Apabila anda dapat mengekalkan otot ini aktif, pusat kekal masuk ke dalam semasa anda bernafas, anda akan lakukan bahagian seterusnya senaman ini, iaitu memanjangkan tulang belakang. Bawa bahagian atas kepala ke arah siling. Anda akan rasa otot-otot di belakang tulang belakang menjadi aktif. Dan itulah sebenarnya yang kita mahukan. Dalam posisi ini, anda sedang menyokong bahagian bawah belakang dari sisi dengan korset semula jadi ini dan sedang menyokong tulang belakang dari belakang. Jadi, anda sedang memberikan kestabilan kepada tulang belakang anda. Kekal dalam posisi ini sehingga penat sebanyak 3 kali. Apabila anda mula rasa ia menjadi satu usaha yang besar, hanya berehat, berjalan sedikit. Selepas anda berehat, kembali dan ulangi kitaran ini 3 kali sehingga penat. Petua tambahan, senaman ini boleh dilakukan dalam apa-apa posisi, berdiri, duduk atau baring. Dan jika anda mengaktifkan otot-otot ini beberapa kali sehari, anda akan menguatkan otot-otot yang menyokong tulang belakang, mengelakkan ia menjadi lemah dan melegakan ketegangan yang menekan tulang belakang. Dan yang paling penting, walaupun pada hari-hari yang paling sukar, anda akan rasa lega di penghujung hari. Langkah seterusnya ialah belajar mengenal pasti bila tulang belakang anda akan terkunci. Dan saya tunjukkan 3 tanda yang ditunjukkan oleh tulang belakang kita sebelum berlakunya serangan sakit dalam video ini. Anda hanya perlu klik di sini pada skrin. Dan untuk anda yang menonton sampai habis, yang sampai ke sini, saya tinggalkan satu hadiah. Ini adalah video yang mengandungi keseluruhan urutan senaman ini tanpa sebarang potongan. Saya menandakan masa untuk setiap senaman supaya anda hanya perlu tekan main dan lakukan rutin ini bersama saya. Ingat, jika saya dapat membantu anda hari ini, jika anda belajar sesuatu yang baru, tolong ucapkan terima kasih dengan berkongsi video ini dengan seseorang yang memerlukannya. Itu sahaja yang saya minta. Saya undur diri di sini. Salam hormat dan jumpa lagi.